Setiap anak muda mempunyai impian tentang masa depan. Namun, dalam dunia yang semakin mencabar ini, adakah impian itu masih hidup atau sekadar bertahan? Kos sara hidup yang meningkat, persaingan kerja dan tekanan sosial menjadikan masa depan satu persoalan besar. Ramai anak muda hari ini tidak lagi bercakap tentang cita-cita, tetapi tentang bagaimana untuk terus bertahan. Adakah awak optimistik dengan masa depan anda sendiri? Maksudnya optimistik ni macam awak betul-betul ada target untuk masa depan awak. Jujurnya tak, sebab manusia sentiasa ada naik turun kan. Tapi saya akan cuba sedaya upayalah untuk cuba capai saya punya matlamat dalam hidup. Awak rasa masa depan awak ni susah tak nak capai? Susah. Susah. Sejujurnya susah sebab sekarang kan macam saya cakap tadi, teknologi makin berkembang apa semua. Jadi mungkin apa yang saya belajar sekarang ni mungkin takkan dapat pakai pun untuk masa depan nanti. For me yang paling membimbangkan untuk masa depan untuk generasi sekarang ni, budak-budak remaja dia akan lebih terpengaruh dengan media sosial. Dia akan ikut semua trend-trend yang ada kat media sosial ni. Orang terlampau taksub sangat dengan social media. Apa yang buat awak terus bertahan walaupun keadaan tengah susah? Maybe sebab adik-adik fikirkan masa depan adik-adik yang sedang meningkat usia dewasa, and fikir pasal ekonomi keluarga juga. Pandangan orang awam jelas menunjukkan dua realiti berbeza. Ada yang masih menyimpan harapan dan ada juga yang sekadar meneruskan kehidupan hari demi hari. Pada pendapat anda, masa depan anak muda hari ini lebih cerah atau lebih mencabar? Saya rasa dia tengah-tengah. Dia ada yang cerah dan juga mencabar. Sebab dari segi sekarang teknologi makin berleluasa ataupun masih membangun dengan AI dan sebagainya yang boleh menggantikan kerja-kerja manusia kan. Jadi itu cabaran dia. Dalam 5 ke 10 tahun akan datang, saya rasa anak muda kena upgrade skill supaya kita boleh compete dengan teknologi sekarang. Maksudnya, adakah anda optimistik dengan masa depan anda sendiri? Saya tidak pernah rasa selesa dengan masa depan saya sebab kita tak tahu apa akan datang, akan berlaku. Tetapi dari segi persediaan, Alhamdulillah benda tu boleh kita buat sebab kita kena prepare lah apa yang betul dari segi kewangan, dari segi apa saja yang boleh backup kita apa berjadi in future lah. Benda tu penting, perancangan kehidupan tu kena ada. Apa yang membimbangkan dalam masa depan sudah tentunya mungkin di luar kemungkinan kita akan berlaku lah kan. Jadi mengharapkan masa depan tu lebih baik sebab apa-apa pun kita yang menentukan masa depan tu. Mungkin ada certain people yang cuba nak do something dan sebagainya kan. Tapi mengharapkan masa depan tu baik lah insyaAllah. Apa yang buat anda terus bertahan walaupun keadaan tengah susah? Okay, macam sekarang ni saya dah berkeluarga. Jadi anak-anak, rumah. Jadi diorang ni adalah orang kata semangat lah. Semangat untuk saya terus berjuang walaupun dalam keadaan paling bawah sekalipun. Saya akan cuba fikir, saya akan berjuang untuk diorang lah. Diorang ni penguat lah. Kalau tak ada diorang, saya pun rasa give up lah. Saya tak ada apa nak bergantung kan. Apa pendapat korang berdua pasal orang yang tak ambil serius tentang masa depan dia? I think you need to compare yourself with other people kot. You tak rasa ke macam kalau orang tu boleh jadi millionaire at your age, that means you pun boleh lah. Okay, apa yang buat awak terus bertahan walaupun dalam keadaan yang susah? I rasa you kena motivate diri you. Macam you kena shopping something. So sometimes it's all about purpose. Agama and support from our surrounding people lah, our family, my partner. So having a good circle help a lot. Dua perspektif ini membuktikan bahawa setiap individu mempunyai cara tersendiri dalam menterjemah ketidaktentuan masa hadapan. Sama ada memilih untuk optimis atau sekadar realistik, kedua-duanya berpijak di bumi yang sama, iaitu bumi yang menuntut daya tahan yang luar biasa. Masa depan mungkin tidak pasti, tetapi harapan adalah pilihan. Dan bagi anak muda hari ini, bertahan juga adalah satu bentuk kekuatan.